Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Razli Syarawiz bin Muhammad Razmin dan saya berumur 15 tahun. Saya salah seorang pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Widuri. Kod sekolah saya ialah PEA 4006. Jawatan saya di sekolah ialah sebagai pengawas pusat sumber. Novel yang akan diceritakan oleh saya bertajuk Penanggal. Novel tersebut merupakan kisah benar yang dilalui oleh May atau nama panggilannya di aplikasi Wattpad iaitu Sweet September 9. Novel tersebut diterbitkan pada 31 Disember 2020. Pada mulanya, May hendak berjumpa dengan sahabatnya yang bernama Ayu di kampung Keruak. Mak si Ayu merupakan seorang bidun dan merupakan seorang dukun di kampung tersebut. Pada hari pertama, May serta 4 rakan lelaki dan 3 rakan perempuannya di kampung tersebut baik-baik saja sehinggalah tibanya hari ketiga. Pada hari ketiga, mereka hendak pulang ke rumah tumpangan setelah pergi berjumpa dengan Ayu di rumahnya pada waktu malam. Mereka pulang kerana dimarahi oleh Mak Ayu. Semasa mereka hendak pulang, mereka dikejutkan oleh penampakan berbola api yang sedang mengejar mereka di laluan kebun sawit. Alhamdulillah, mereka selamat tiba di rumah tumpangan tanpa mengalami luka yang berat maupun luka yang ringan. Semenjak hari itu, mereka mula mengalami gangguan seperti diperhatikan oleh sosok penanggal, penampakan makhluk tidak dikenali melalui tingkap rumah tumpangan mereka dan lain-lain gangguan. Seminggu kemudian, May dan rakan-rakan sepatutnya pulang tetapi mereka memutuskan untuk tinggal lebih lama hanya disebabkan untuk mencari jawapan di sebalik gangguan yang dialami oleh mereka. Sepanjang mereka berada di kampung Keruak, penduduk kampung mula menyadari gangguan yang dialami oleh kampung mereka. Pada satu malam, May dan rakan-rakan bertekad tinggi untuk menangkap makhluk tersebut. Jadi, mereka memutuskan untuk memancing makhluk tersebut ke rumah tumpangan mereka. Setelah makhluk tersebut tiba, mereka mengikuti perintah yang disampaikan oleh Mak Kiah pada petang sebelum kejadian. Situasi di rumah tumpangan tersebut menjadi begitu tegang disebabkan penampakan wujud asli makhluk tersebut. Pada akhirnya, makhluk tersebut berjaya ditumbangkan dan siapa sangka bahawa Ayulah penanggal tersebut. Ianya disebabkan Ayu membuat perjanjian dengan emaknya. Perjanjian tersebut ialah jika Ayu ingin menjadi cantik, Ayu hendaklah memakan bayi yang baru dilahirkan ataupun uri yang masih segar. Sekian lama, penduduk kampung mula mendatangi rumah Ayu dan mereka mula membakar rumah Ayu menggunakan kayu api. May hanya mampu melihat sahabatnya Ayu menangis sambil dibakar di dalam rumahnya oleh kayu api penduduk kampung Keruak. Pelajaran yang saya dapat pelajari ialah janganlah kita mensyirikkan Tuhan dan janganlah kita membuat perjanjian dengan syaitan. Sesungguhnya Tuhan membenci orang yang membuat perjanjian dengan syaitan. Nilai mulia yang saya dapat pelajari ialah setia kawan. Contohnya seperti May dan rakan-rakan selalu bersama meski mengalami gangguan yang begitu dahsyat serta cabaran yang begitu hebat. Di sini tamatlah video saya. Sekian, terima kasih daripada saya Muhammad Razli Syarawiz bin Muhammad Razmin dari SMK Taman Widuri.